Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam YouTube channel Kebun Matua Lestari. Okey, di depan saya ni adalah sebatang pokok matua yang berusia 8 bulan ya. Ini adalah pokok matua yang paling sihat lah yang ada. Yang lain tu ada yang mati, ada yang tumbuh besaran dia pun tak besar. Jadi tengok sini. Ini adalah saiz pokok matua berusia 8 bulan dah hampir tinggi sama macam tuan dia lah. Okey, ni paling sihat. Jadi bila pokok ni dah melepasi tinggi saya ni, saya akan potong lebih kurang separuh ya, untuk pastikan dia tumbuh dalam keadaan mengembang. Dia tak meninggi. Kalau dia tinggi, dia terlampau tinggi, susah kita nak ambil hasil. Ya, alhamdulillah daripada 27 pokok yang kita tanam, ada lebih kurang 8 pokok lah yang masih hidup dengan cabaran waktu cuaca panas bulan 12 hingga bulan 4 yang lepas 2026. Ya, alhamdulillah hari ini 13 bulan 8. Antara contoh pokok yang berjaya kita tanam, alhamdulillah, dan kita akan jagalah supaya dia pembesaran dia cantik dan dia mengeluarkan hasil buah pada tahun yang ketiga, insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.